tu, kalau dah kita lahir, mak dengan ayah dah bagi nama Ben lelaki, tak payah bagi pandai-pandai buka. No, I nak jadi benci. Tak payah, okey? Kalau lelaki, dia nak jadi lelaki. Kalau perempuan, dia nak jadi perempuan. Boleh tak? Jangan keliru. Okay, pilihan yang ketiga. Pilihan yang pertama tadi apa? Hidup atau mati. Pilihan yang kedua? Lelaki atau perempuan. Kita tengok pilihan yang ketiga. Apa tu? Apa tu? Betul atau salah? Masa jawab soalan UPSR, soalan tu objektif ke subjektif? Dua ada. Objektif ada, subjektif pun ada. Boleh tak kita jawab kalau soalan tu objektif, ada 4 pilihan kan? Boleh tak kita jawab, nak bagi 2 lah. Kalau yang